Okey, yang ni kerja potong lubang ni memang penat gila lah. Sebab kalau tak ada tools yang betul, memang susah nak buat kerja ni. Tapi macam mana pun, saya malas nak beli tools ataupun hire orang. Sebab kalau panggil orang nak potong ni, macam ni saya beli kat IKEA, dia ada cost dia. Kalau panggil orang nak potong lubang ni, kena bayar dia sama dengan harga meja ni. Jadi meja ni saya beli, meja saja ni kan, saya beli dekat 360. Transport saya buat sendiri. Tapi kalau panggil orang tu nak potong just lubang ni, dia charge dekat 400 lebih, one time charge lah. So lepas tu kalau buat sendiri, itu saya tak nak lah. Memang option tu saya tak nak lah, sebab susah nak arrange dia orang kan. Sebab ni saya nak buat macam hobi je. Jadi kalau saya panggil third party, dia pun nak melambak duit, jadi tak nak bazir. So saya nak eksperimen sendiri lah. Jadi kenapa saya guna tool-tool yang pelbagai macam ni? Sebab semua ni macam kelas kabut je. Yang ni pun tak tahu boleh drill kayu ke, atau dinding ke, atau besi ke, atau main bantai je lah. Saya pergi DIY, saya jumpa jenis yang all-rounder punya drill, macam boleh pakai semua jenis. Jadi saya beli yang tu. First saya beli dua lah. Sebenarnya saya ada beli banyak lagi, 1, 2, 3 macam tu. Tapi harga tak mahal pun, RM2, RM3 macam tu je. Jadi first tebuk lubang. Lepas tu dia ada dua mata, macam ni satu, yang kecil, yang besar. Jadi selitkan dalam tu, buka lubang tu. Lepas tu pakai yang besar. Yang jigsaw yang pasang dekat grill ni memang susah. Sebab dia, walaupun mesin tu gerak dia tak selaju macam pakai gergaji. Jadi kalau dia gerak kan, mesin tu jalan kan, dia tak sampai kat sini pun, dia masih gerak kat sana je. Jadi pun malas lah. Jadi hari ni saya pakai macam manual. Katakan ada tempat-tempat yang susah sikit, saya masuk, saya pakai macam gergaji biasa lah. Macam itu boleh pakai macam gergaji biasa. So bila dia dapat ruang, masukkan gergaji yang ni. Lepas tu ulang alik lah. Lepas tu buat lubang kat sini. Lepas tu yang ni sekarang saya buat macam ni lah. Dia lebih laju. So bawah ni pun tak damage sangat lah. Dia macam ni je. So saya rasa lubang tu hampir akan siap lah. Saya rasa saya dah buat sampai sini. Dari sini. Janji dalam ni kalau pecah-pecah macam ni tak apa, sebab benda ni kita nak buang. Yang tepi ni yang penting. Jangan kita tebuk lubang kat sini macam apa, tak best kan. Kalau ikut sini tak sedap. Pasal tu saya pakai masking tape. Saya tak nak kena dekat masking tape. Tapi macam mana pun, bila kita tanam benda ni, dia ada gap. So dia akan tutup banyak ni lah. So tapi yang ni kan, ukuran saya rasa mungkin saya kena, salah satu tempat ni saya kena tambah lagi 1mm ke macam tu. Mungkin saya kena pakai sander ke apa kan. Saya kena gores lagi, bagi dia kemas sikit. So saya rasa dalam masa, saya give dalam 20 minit lah. Daripada sini ke sini, pasal tak ada tools, jauh ni saja akan ambil masa. Kalau laju non-stop 5 minit. Kalau slow-slow macam ni tadi, saya berhenti buat. Jadi kalau macam ni 20 minit, 25 minit lah macam tu. Saya pause kejap guys, tengok berapa laju saya boleh buat. Okey, tadi gergaji dekat sini. Masa saya pause, saya cubalah buat cepat-cepat. Tak sampai sini, tak sampai 2 minit pun. Tapi itu berpeluh sikit lah, tapi tak apa. Saya rasa mungkin boleh siap lah. Okay, nanti bila dah siap, saya dah compact ni, nanti saya continue balik. Alright. Okay, sukses potong lubang. So inilah blok dia, tebal. So sekarang nak cuba letak sinki. Okay, saya cuba letak sinki dalam, tapi salah satu tempat tu dia macam sempit. Itulah tadi saya cakap kan, dia tak semestinya perfect dia masuk. So kena tengok tempat mana. Lepas tu tempat ni special, kena buka lubang. Ni salah satu tempat lagi saya kena buka lubang lagi. So
almost kerja siap dekat dapur lah. Dekat apa? Dekat tempat sinki ni. Okey, saya rasa itu saja saya nak share hari ni. Yang ni pun saya rasa okey lah, dia punya jarak. Kalau okey semua boleh pasang. Dia straight. So saya rasa kalau dah pasang nanti kita tengok macam mana dia punya hasil nanti. Okey, saya dah kemaskan sikit. So pemasangan sinki ni akhirnya boleh katakan selesai lah. Sebab ini saya letak macam ni je, tapi belum tanam lagi lah. Sebab masuk belum tanam ni, kenapa? Sebab saya kena alihkan benda ni atas, letak silikon keliling, lepas tu baru bagi dia duduk. Yang ni saya dah fix. So ini pun jenis tarik China model lah. Masa saya beli sinki ni dia datang sekali. Kualiti dia walaupun nampak cantik, tapi dia macam tak robust sangat lah. Dia macam goyang-goyang, susah nak pasang. But anyway, guna sampai boleh pakai. Kalau rosak nanti buang, beli yang standard sikit lah. Yang ni je lah. Tapi yang ni boleh pakai, ni tak ada hal. Lepas tu okey, itu salah satu benda. Lagi satu, bawah ni okey, saya kena cari konektor. Sebab saya dah modify sikit, bagi dia pendek. Jadi bila pasang sini, dia kena kat hujung sana kan. Masa developer bina rumah, dia macam bagi slanting atas tau. Dia macam daki atas. Jadi tak standard apa. Orang kata dia mungkin nak bagi aliran tu masuk dalam kot. Tapi patut, tak tahu betul ke salah dibuat. Tapi saya tak nak eksperimen benda semua, tak nak investigate. Saya nak janji dapat benda ni kalau dah pasang, nak extension sikit. Bila dah pasang tu, rasa air akan mengalir lah. Okey, itu yang pendek. Tapi yang kerja paling berat yang ni dah buat. Yang paling susah, kita buat lubang, tanam sinki, yang itu dah buat. Okey, yang ni tak tahu berapa lama boleh tahan. Sebab yang ni kalau sesiapa dia tarik buka, kemungkinan dia akan longgar. Jadi yang ni patut dia pusing kat sini, tapi dia pusing dekat bawah sana. Saya pun tak tahu macam mana nak ketatkan dia. Sebab lagi satu lah pendapat saya, kalau kita kat Malaysia kan, baik beli manufacturer sinki yang apa buat dekat Malaysia. Sebab dia punya connection, dia punya ni semua kan, mungkin akan ngam tau. Yang ni saya beli dekat Shopee. Walaupun beli kat Shopee, dia datang daripada overseas. Tapi nak kata daripada overseas bukan lah. Ni daripada local seller juga. Tapi dia macam bila sampai packaging dia semua, dia nampak macam daripada overseas lah. So mungkin local seller ni dia ambil bulk daripada overseas, lepas tu dia jual local kat sini. Pasal tu penghantaran cepat. Tapi yang masalahnya, masa fitting tu dia semua lain macam. Sebab benda ni saya boleh pakai yang ori. Saya terpaksa, kalau saya pakai ori, dia ada macam-macam tau. Dia macam ada food processor punya pipe, ada macam-macam. Jadi saya tak boleh pakai yang konektor bawah tu. Jadi saya terpaksa pakai yang developer bagi punya yang ni. So bila developer, saya pakai yang developer punya asas. Patutnya saya, kalau nak kasih cantik, bagi yang stainless steel punya lah. Lebih kurang sama macam ni kan. Tapi saya tak beli, saya pakai benda ni je. Lepas tu saya beli dekat DIY, RM4 je. Dia jenis macam ni, dia pendek sikit. Yang ori datang panjang sikit. Kalau saya pasang, dia tak ngam lah. Saya kena nanti tebuk lubang kat sini. Alih pipe ni susah, banyak kerja kan. So itu satu masalah. Lagi satu, yang bola berat ni, yang tarik dia punya nozzle up and down tu kan, yang ni pun quality dia bad. Sebab bila saya pasang, salah satu skru tu dia missing. Ni tak boleh pasang, satu bahagian je boleh pasang. Jadi saya kena pakai cable tie. Balik rumah nanti cari, ikat benda ni. So pending yang ni lah, beli yang extension. Kalau pasang, lepas tu pipe tu dah pasang, habis cerita. Sinki ni dia boleh jalan dah. So update kitchen tabletop ni memang hampir siap. Sekarang selepas yang tu dah selesai, saya akan buat pintu. Pintu customize jugalah.
Tapi bahagian-bahagian ni semua masih simen lagi, belum bersih. Once semua dah siap baru saya pakai air kasi bersih lah. Buat masa sekarang biar macam tu saja. Alright, itu saja. Okay, bye.